Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang kembali kepada saluran video saya pada hari ini. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan perkembangan terkini mengenai sumbangan tunai rahmah atau STR fasa 3 bagi tahun 2026. Penerima kini tertanya-tanya, bilakah bayaran akan dikreditkan, berapakah jumlah yang bakal diterima, bagaimana cara menyemak status permohonan, serta apakah yang perlu dilakukan sekiranya terlupa kata laluan akaun STR. Jadi pastikan anda menonton video ini sehingga habis supaya tidak terlepas sebarang maklumat penting. Jika anda baru pertama kali singgah di saluran video ini, jangan lupa tekan butang suka kongsi video ini kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan anda, serta langgan saluran ini untuk mendapatkan info bantuan kerajaan yang terkini. Baiklah, kita mulakan dengan persoalan yang paling banyak ditanyakan, iaitu bilakah tarikh pembayaran STR fasa 3 ini akan dibuat. Setakat ini, pihak Kementerian Kewangan Malaysia Hasil Dalam Negeri masih belum mengumumkan tarikh rasmi pembayaran STR fasa 3 bagi tahun 2026. Tetapi katanya STR fasa 3 ini akan dibayar bermula Ogos ini. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai sebarang tarikh yang tular di media sosial sekiranya ia tidak disahkan oleh sumber rasmi. Sebaik saja tarikh pembayaran diumumkan, maklumat tersebut akan dipaparkan melalui portal rasmi STR dan saluran media rasmi kerajaan. Seterusnya, mari kita lihat kaedah pembayaran STR fasa 3. Bagi penerima yang mempunyai akaun bank yang aktif dan yang telah didaftarkan dalam sistem STR, bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank masing-masing. Kaedah ini merupakan cara yang paling cepat dan mudah kerana penerima tidak perlu ke mana-mana cawangan bank. Namun bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank atau pembayaran secara kredit gagal atas sebab-sebab tertentu, bayaran boleh dituntut secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional atau BSN. Oleh itu, pastikan maklumat akaun bank yang didaftarkan adalah tepat dan masih aktif bagi menyelakan sebarang kelewatan pembayaran. Persoalan seterusnya ialah mengenai jumlah bayaran STR fasa 3. Ramai yang ingin mengetahui berapakah amount yang bakal diterima. Setakat ini, jumlah rasmi bagi pembayaran fasa 3 masih belum diumumkan oleh kerajaan. Amount yang akan diterima bergantung kepada kategori kelayakan setiap penerima seperti kategori isi rumah, warga emas tiada pasangan atau individu bujang yang layak. Selain itu, jumlah bantuan juga bergantung kepada pendapatan isi rumah dan bilangan anak yang didaftarkan bagi kategori isi rumah. Oleh itu, sebab itu jumlah yang diterima mungkin berbeza antara seorang penerima dengan penerima yang lain. Sekarang ini kita beralih kepada cara menyemak status STR fasa 3. Langkah pertama ialah melayari portal rasmi STR. Seterusnya, log masuk menggunakan nombor MyCard dan kata laluan yang telah didaftarkan. Selepas berjaya log masuk, pilih menu semakan atau My STR untuk melihat status permohonan dan maklumat pembayaran. Di bahagian tersebut, anda boleh mengetahui sama ada permohonan telah diluluskan, sedang diproses atau pembayaran telah berjaya dikreditkan ke akaun bank.
Ramai juga yang keliru apabila melihat pelbagai status dipaparkan dalam sistem STR. Sebagai contoh, jika status menunjukkan lulus, ini bermaksud permohonan anda telah memenuhi syarat dan layak menerima bantuan. Jika status menunjukkan dalam proses, ini bermakna pihak berkenaan masih sedang memproses permohonan atau pembayaran anda. Sekiranya tertera dalam pengkreditan, bayaran sedang dihantar ke akaun bank dan anda hanya menunggu perlu menunggu sedikit masa. Jika status berubah kepada berjaya dikreditkan, ini bermaksud wang bantuan telah berjaya dimasukkan ke dalam akaun anda. Manakala jika dipaparkan tunai di BSN, anda perlu hadir ke cawangan BSN dengan membawa MyCard untuk membuat tuntutan bayaran. Selain itu, terdapat juga penerima yang menghadapi masalah terlupa kata laluan untuk log masuk ke STR. Jangan risau kerana masalah ini boleh diselesaikan dengan mudah pada halaman log masuk. Klik pilihan lupa kata laluan dan ikuti langkah-langkah pengesahan identiti yang disediakan. Setelah pengesahan berjaya dilakukan, anda boleh menetapkan kata laluan baharu dan kembali mengakses akaun STR seperti biasa. Di kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan semua agar sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi sahaja. Elakkan berkongsi berita yang belum disahkan kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan penerima bantuan. Sekiranya terdapat sebarang pengumuman mengenai tarikh bayaran jumlah bantuan atau perubahan syarat kelayakan, pihak kerajaan akan memaklumkan melalui portal rasmi STR dan saluran rasmi yang berkaitan. Sebagai rumusan, pembayaran STR fasa 3 akan dibuat sama ada melalui pengkreditan terus ke akaun bank atau secara tuntutan tunai di BSN bagi penerima yang layak. Tarikh dan jumlah rasmi pembayaran masih menunggu pengumuman daripada kerajaan. Oleh itu, penerima disarankan supaya sentiasa menyemak status permohonan melalui portal rasmi STR serta memastikan maklumat peribadi dan akaun bank sentiasa dikemas kini. Itulah perkongsian maklumat untuk info bantuan kepada semua pada hari ini.